Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan kajian perbandingan antara dua etnik yang terdapat di Sabah, iaitu etnik Melayu Brunei dan Bajau Laut. Malaysia sememangnya terkenal dengan kepelbagaian kaum dan etnik yang kaya dengan budaya masing-masing. Sabah sahaja mempunyai lebih daripada 30 kumpulan etnik, yang masing-masing membawa identiti budaya tersendiri. Kajian ini memfokuskan kepada 3 elemen penting dalam komunikasi antara budaya, iaitu nilai budaya, bahasa, dan agama. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara dua etnik ini serta menekankan kepentingan menghargai dan meraihkan kepelbagaian budaya demi perpaduan negara. Dari segi nilai budaya, Melayu Brunei dan Bajau Laut mempunyai asas budaya yang banyak dipengaruhi oleh unsur tradisional dan komuniti. Contohnya, kedua-dua etnik sangat menekankan nilai kekeluargaan, hormat kepada orang tua, dan semangat gotong royong dalam kehidupan seharian. Namun begitu, terdapat juga beberapa perbezaan. Bagi masyarakat Melayu Brunei, budaya mereka lebih dipengaruhi oleh warisan diraja dan protokol istana, manakala budaya Bajau Laut lebih berteraskan kepada kehidupan maritim seperti menangkap ikan dan belayar, menjadikan mereka dikenali sebagai Gypsy Laut. Perbezaan ini memperlihatkan bagaimana persekitaran dan sejarah mempengaruhi nilai yang dipegang oleh setiap etnik. Kita lihat pula dari sudut pakaian dan kesenian. Masyarakat Melayu Brunei terkenal dengan pakaian tradisional yang mewah seperti baju kurung Brunei dan songket, yang dipakai dalam majlis rasmi dan keagamaan. Mereka juga kaya dengan seni muzik tradisional seperti gendang labik dan hadrah. Sebaliknya, etnik Bajau Laut pula menonjolkan pakaian berwarna terang dan aksesori emas sebagai lambang kemegahan. Mereka juga mempunyai tarian tradisional seperti igal-igal, yang sangat unik dan sinonim dengan laut. Dari sini, jelas bahawa walaupun kedua-dua etnik mengekalkan warisan seni masing-masing, ia disesuaikan dengan latar kehidupan dan identiti komuniti mereka. Bahasa juga memainkan peranan penting dalam mencerminkan budaya sesuatu etnik. Etnik Melayu Brunei menggunakan dialek Brunei, yang mempunyai keunikan tersendiri berbanding bahasa Melayu standard, terutama dari segi sebutan dan kosakata. Sementara itu, masyarakat Bajau Laut pula menggunakan bahasa sama Bajau, yang terdiri daripada beberapa variasi mengikut kawasan seperti Bajau Laut, Bajau Kubang, dan sebagainya. Kedua-dua bahasa ini berfungsi sebagai simbol identiti etnik masing-masing dan menjadi medium utama dalam komunikasi harian serta upacara tradisional. Walaupun bahasa rasmi yang digunakan adalah bahasa Melayu, namun bahasa ibunda tetap dipelihara sebagai warisan budaya. Dalam konteks komunikasi antara budaya, bahasa juga menjadi jambatan untuk memahami antara satu sama lain. Sebagai contoh, penggunaan kod pertukaran bahasa sering berlaku, terutamanya dalam kalangan generasi muda yang fasih dalam pelbagai dialek dan bahasa. Etnik Melayu Brunei cenderung mengekalkan penggunaan dialek dalam konteks keluarga dan majlis rasmi, manakala Bajau pula semakin banyak menggunakan bahasa Melayu dalam interaksi sosial. Fenomena ini menunjukkan berlakunya penyesuaian budaya, terutamanya dalam persekitaran majmuk seperti di Sabah. Namun, penting untuk kita sedar bahawa menjaga bahasa ibunda juga merupakan tanggungjawab dalam memelihara identiti budaya. Dari aspek agama, kedua-dua etnik ini menganut agama Islam, yang memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian mereka. Bagi masyarakat Melayu Brunei, Islam bukan sahaja sebagai pegangan hidup, malah turut membentuk struktur sosial dan pentadbiran, termasuk dalam adat istiadat diraja. Mereka sangat menekankan aspek kesopanan, aurat, dan pematuhan kepada syariat dalam kehidupan harian. Bajau Laut pula, walaupun turut mengamalkan Islam, terdapat pengaruh kepercayaan animisme dalam kalangan sebahagian kecil masyarakat mereka terutamanya dalam amalan tradisi dan perubatan. Namun secara umum, kedua-duanya tetap menjadikan Islam sebagai asas kepada amalan budaya dan cara hidup. Dalam aspek amalan keagamaan, kedua-dua etnik mengekalkan aktiviti seperti solat berjemaah, sambutan hari raya, dan majlis keagamaan seperti Maulidur Rasul. Namun, pendekatan mereka mungkin berbeza.
Melayu Brunei mengamalkan ajaran Islam konservatif dengan struktur sosial yang sangat tersusun dan protokol keagamaan yang jelas. Bajau laut pula lebih fleksibel, terutamanya dalam integrasi antara adat dan agama. Contohnya, dalam perkahwinan, masih terdapat elemen tradisi laut dan ritual tempatan yang digabungkan dengan upacara Islam. Ini menunjukkan bahawa walaupun agama yang dianut sama, cara pelaksanaannya mungkin berbeza mengikut pengaruh budaya dan sejarah etnik masing-masing. Sebagai kesimpulan, setiap etnik di Malaysia, khususnya di Sabah, mempunyai keunikan budaya yang membentuk identiti mereka tersendiri. Kajian ini membuktikan bahawa walaupun terdapat perbezaan dalam aspek nilai, bahasa dan agama, namun kedua-duanya mampu hidup harmoni dalam masyarakat majmuk. Kepelbagaian budaya bukanlah satu penghalang, sebaliknya ia adalah satu kekuatan yang harus kita raikan dan pelihara. Sikap saling menghormati dan memahami perbezaan ini sangat penting untuk memastikan perpaduan dan keharmonian negara terus kekal utuh.